Cuma Allah dalam ayat ni, Allah bagi kepada kita, dia tolong tafsirkan fasik hak kena, hak fasik yang jadi sesat ni, depa ni siapa? Bila dia cerita fasiqin, tuan tengok al-fasiqin ada tak? Kan? Ulaika humul wa may yudillu bihi ilal fasiqin. Kemudian terus Allah kata allazina, artinya dia tolong tafsir. Yang ni dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan. Jadi kita tak payah nak bincang dah. Hak fasik Tuhan bagi sesat ni macam mana? Siapa dia? Dia sendiri habaq Jalla wa ala. Tuhan sendiri habaq siapa dia? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapa dia? Iaitulah orang-orang yang telah merongkaikan perjanjian Allah setelah ia dimaterikan. Perjanjian Allah ni apa? Banyaklah. Sebahagiannya perjanjian yang kita buat atas nama Tuhan. Sebahagiannya perintah Tuhan kepada kita. Tuhan dah ambil perjanjian kita di alam ruh dulu ni. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku Tuhan kamu? Kita dah kata ya. Bila kita mai, kita raplah tadi. Jadi Allah Ta'ala telah buat, Allah Ta'ala buat turun kitab dia. Ini semua adalah merupakan misaq, perjanjian yang Allah Azza wa Jal telah buat antara dia dengan hamba-hamba dia, dan dalam bab ini dia buat antara dia dengan kita. Kemudian Allah kata, cuba tengok yang berikutnya, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, dan mereka itu yaqta'u maksudnya potong. Ma amarallahu bihi ayyusala, apa yang Allah perintahkan agar benda itu disambung, mereka ini telah potong. Benda apa Tuhan perintah untuk kita sambung? Cuba tuan-tuan ingat, apa yang Tuhan perintah untuk kita sambung? Benda diperintah untuk kita sambung, hak paling jelas lah. Sekali kita pihak yang lain pula. Salah satunya silaturahim. Tuhan perintah suruh kita hubung silaturahim, dia pergi putih. Kes ni kecil sangat. Adik dia kata patah sepikir ingatlah. Putus silaturahim. Anak aku tak boleh pergi rumah hang, anak hang tak boleh mai rumah aku. Ada orang macam tu. Pak tinggal harta, tinggal cara tak betul ke macam mana, bahagi putus silaturahim. Orang kita ni kita sebut silaturahim, silah ni silah hubung. Tu yusala, wasal, hubung. Rahim ni rahim mak kita. Sebab tu Allah ambil nama Tuhan dia Ar-Rahman Ar-Rahim tu daripada rahim. Rahim tu juga kita guna untuk perut mak tu, rahim, tempat tu kasih sayang. Sebab tu bila kita kata nak hubung silaturahim, orang tu mesti ada kaitan darah dengan kita. Kalau orang tu katalah dia langsung bukan adik-beradik kita, nak saja nak pergi rumah dia, hubungi silaturahim, dari segi istilah syarak dia tak betul. Istilah Melayu ni bolehlah kan, sajalah bersilaturahim, dari segi istilah syarak dia tak betul. Tapi tak apalah, kita anggap istilah Melayu. Istilah syarak, silaturahim tu kena ada hubungan kekeluargaan. Sebab tu kita panggil rahim. Rahim ni Allah suruh kita hubungkan, dia bagi putus adik-beradik. Sebab tu doa semua Tuhan terima, selagi mana dia tak doa bil its wa qata'ir rahim, dengan dosa dan putuskan silaturahim. Ya Allah, putuskanlah hubungan aku daripada abang aku. Hak ni Tuhan tak terima. Doa tu salah. Dan ini kita kena doa anak-anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan orang soleh. Kerana Allah kata wallahu yatawalla salihin, Allah uruskan orang soleh. Tapi bila anak kita tak soleh, kita mati tinggal harta, kita tinggal harta nak bagi mereka senang, mereka berkelahi, bergaduh mereka. Jadi tak senang balik. Kau tak puas hati dengan adik, adik tak puas hati dengan kau, ni masa muka. Ada nak serang adik-beradik dengan parang pasal tanah, sekangkang kerang lah. Banyak lagi hak benda lain. Kerana sebab itu agama datang suruh hubung silaturahim. Kau kita lama masa muka kita, tapi Assalamualaikum,
Pi. Ha, siapa? Ha, kau. Siapa? Salam. Siapa? Jawab pun kan. Kita masuk, kita jaga hati kita pun kacau lah misalnya kan. Tapi di sisi Tuhan pahala yang besar, kerana kita menghubungkan silaturahim. Sebab tu orang fasik ni, tanda ciri dia fasik, dia putus silaturahim. Jangan putus silaturahim adik-beradik kita. Nak tegur salah silap tak apalah, tapi jangan putus. Kadang-kadang dia berkelahi, dia masa muka dengan adik dia, dengan anak pinak semua tak boleh. Na'udzubillah. Dan dia rasa tak salah apa. Main masjid tak apalah, pergi Mekah balik apa semua, jadi tok imam, jadi tok bilai. Bila cakap pasal dia beradik, putus hubungan. Dan dia rasa tu dosa kecil, tak ada apa. Dia yang salah, dosa besar. Dah dia ambil sikit hutang, tak apa, tang dia ambil tu dia berdosa. Tapi kita putih tak, jumpa lagi salam. Kok kita tak boleh nak telan lama ke kita buat, tapi tang kok putih langsung cakap tak mau, mati tak pi. Oi, ada orang kawan dia mati jauh dia pi, abang dia mati selang 3 biji rumah tak pi. Ini jaga silaturahim. Okey, tu umur lah. Dia saya nak nasihat lah. Ni sebagai orang awam, kadang-kadang benda ni berlaku tak ada orang awam kan. Ustaz, tok syekh pun macam tu juga kadang-kadang. Kerana sikit benda kan. Dunia ni terang mana sangat. Kalau satu orang dia ambil abang kita, adik kita tipu, dia ambil, dia akhirat besok dosa dah. Kok kita marah adik abang kita hidup sekali yang kita dulu dia membesar, kita sayang ada. Biar pi aku di akhirat betul-betul aku nak tengok dia masuk neraka dia. Saya ingatkan lagi bebek korang tak apalah, dia ambil bagi anak belakang kita jugalah. Pipi salam-salam peluk-peluk dia bebek korang. Apalah kata. Kan kadang-kadang lah kalau kita fikir kan, kita pun kalau tengok dia sakit ke apa, kita tak tergamak juga kan. Salah tu salah lah, di sisi Tuhan salah lah kan. Tak apa. Ada banyak lagi benda yang Tuhan suruh kita hubungkan. Contoh, ni baru nak yang lain. Banyak. Jumhur kata bukan rahim saja, banyak perkara. Tuhan suruh hubungkan amalan dengan nas. Contoh, tak boleh beramal dalam agama ni tanpa ada hubungan dengan nas. Tak ada hubungan, Nabi tak perintah apa, kita pun buat pandai-pandai kita. Semayang cara kita, puasa cara kita. Ada Nabi kata? Tak ada. Ni hak Nabi kata macam lain. Aku tak pakai hadis tu, aku kira hak tu guru dah buat lah. Yang tu pun termasuk memutuskan hubungan antara yang Tuhan telah perintah supaya kita sambungkan. Fasik, jaga tu. Jumhur menyatakan itu semua termasuk. Tuhan tak benarkan kita ambil khabar tentang orang lain daripada orang fasik. Satu mamat ni tak apa boleh mayang entah ke mana, dia main cerita satu kawan kita, cerita tak elok tentang kawan kita. Dia ni aku nak ceritakan, dia ni bukan bagus yang tahu tak. Nah, dia buat apa? Dia cerita. Kita tengok mamat ni pun tak apa nak percaya. Tak boleh nak, perangai dia pun tak apa elok. Kita percaya kat dia. Kita fasik. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika apabila datang orang fasik kepada kamu dengan satu naba', satu berita, kamu kena siasat dulu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan timpa pada satu kaum dengan cara yang salah, tak betul, kamu akan menyesal. Jadi Tuhan suruh kita kaitkan berita tu dengan nak percaya berita, kena dihubungkan dengan pembawa khabar yang benar. Kalau kita pisahkan tu, kita pisahkan khabar yang benar dengan mempercayai khabar, kita pisahkan. Tuhan suruh sambung. Tu berita tentang mamatnya, berita tentang kawan kita. Macam mana berita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu hadis mai kok mana apa tak tahu. Hadis rawahu WhatsApp, diriwayatkan oleh WhatsApp. Kita pun terima. Ni WhatsApp kata ni. WhatsApp tu kata anak hang pun boleh buat. Hadis entah punca ke mana, fadilat kita terima satu riwayat tanpa kita hubungkan dengan sandaran yang benar. Sedangkan Allah telah sebut dalam Quran, dia suruh kita sambungkan tu, kita pisahkan. Sama banyak benda. Amalan tak boleh beramal, dia suruh kita sambung dengan dalil.
Mana tahu kok hak depa dok amal tu betul? Pasal mana tahu taklah? Pasal tak tahu lah. Sebab Tuhan suruh kita beramal dengan tahu. Ikut. Nak ikut satu orang, nak ikut pendapat siapa pun. Tuhan suruh sambungkan dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Pendengaran kamu, penglihatan kamu semua ditanya Allah. Sambungkan, nak ikut dengan ilmu. Kita potong. Kita termasuklah ayat ni. Kata para jumhur para ulama mufassirin. Sebab itu maka jangan kita potong. Kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan apa yang dia suruh kita sambung, kita jangan potong. Wa yufsiduna fil ard. Mereka itu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Apa kerosakan atas muka bumi? Kadang-kadang rosak atas muka bumi ni orang faham kalau buat bangunan tu membakmurkan bumi. Rosak ni banyak. Bagi orang jadi fasik, bagi orang berkelahi. Ada orang bagi orang berkelahi. Kadang-kadang kita tengok pemberita ni tak tahulah kan, mereka riwayatkan cerita-cerita dalam Syu'abah, mereka report tu kadang-kadang tak betul. Orang tu cakap macam lain, mereka tulis macam lain. Lalu orang telah salah sangka kat orang, dia tulis macam mana hak dia mau. Rosak habis orang. Dia rasa tak, saya menjalankan tugas, dia merosakkan muka bumi. Sama juga kadang-kadang orang tu bertugas, orangnya pihak penyiasat, orang siasat tangkap hak salah, dia siasat tangkap hak betul. Pening. Dia rasa dia menyelesaikan muka bumi. Termasuk juga fasad ni, Quran kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirah kerosakan di barri wal bahr, di daratan, lautan, dengan apa yang manusia lakukan. Buang sampah plastik dalam longkang, dalam apa, buang habis ikan mati ni. Allah dia kata ikan bukan orang nak mati, dosa tu. Malu kita kat negeri orang lain. Kadang-kadang orang kita rasa tak berdosa tu, bagi kotak dia, kotak tempat orang nak duduk. Kadang-kadang kita buat satu benda, kita ambil enteng. Hati kita, jiwa kita lama-lama jadi kerah kerana kita duk buat salah. Kita putus silaturahim, kita putus amal ikut kepala kita sendiri, kita rosakkan tu. Kita tak rasa, tapi dengan itu lama-lama jantung hati kita ni kuih duk kerah, kuih duk jadi hitam. Lepas tu orang cerita kebenaran kok mana pun dia tak apa mau pi ya. Dia jadi gelong. Hak tu Tuhan kata yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsir wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Taklah kena sesat dengannya melainkan orang-orang yang fasik. Siapa fasik? Hak tadi. Hak tadi rongkai perjanjian Allah, putuskan apa yang Allah suruh sambungkan dan melakukan kerosakan atas muka bumi. Wallahu ta'ala.